Hai semua, selamat datang. Jom kita mulakan satu pengembaraan. Kita akan patah balik ke masa lampau untuk faham macam mana zaman air batu, satu zaman yang sejuk dan penuh dengan perubahan, sebenarnya telah membentuk dunia yang kita tinggal sekarang ni. Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya rupa bumi kita ni boleh terbentuk? Semua gunung ganang, daratan, lautan yang kita nampak hari ni, dari mana datangnya semua tu? Sebenarnya kan, jawapannya ada tersimpan jauh dalam sejarah silam bumi. Satu kisah yang beku tertulis dalam lapisan-lapisan ais. Okey, jadi apa sebenarnya zaman air batu ni? Cuba bayangkan. Ia bukan macam musim sejuk biasa yang panjang ya. Tak. Ini jauh lebih ekstrim. Ia satu tempoh masa yang sangat lama dalam sejarah bumi di mana suhu planet kita jatuh mendadak sampai tahap beku. Akibatnya, lapisan ais yang tebalnya berkilometer-kilometer meliputi sebahagian besar bumi, terutamanya dekat kutub utara dan selatan. Dan proses ni, ia bukan jadi sekali je tau. Sebenarnya, bumi kita ni dah lalui beberapa kitaran. Membeku, kemudian cair, lepas tu beku balik. Ada sekurang-kurangnya 3 tahap penglasiran utama yang kita tahu berlaku dalam jangka masa berjuta-juta tahun. Skala masa dia, memang sangat besar sampai susah kita nak bayangkan. Sekarang, jom kita undur masa jauh-jauh ke belakang lagi. Ke satu dunia sebelum semua kesejukan ini bermula. Kita dah sampai ke zaman Miocene. Di sinilah boleh kata permulaan kepada dunia moden kita mula terbentuk. Zaman Miocene ni berlaku sekitar 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Kenapa ia penting? Sebab pada masa inilah gunung ganang yang gagah berdiri hari ini mula terbentuk. Dunia masa itu pula sangat berbeza. Iklimnya panas dan kering, dan ia jadi syurga untuk mamalia dan hiupan laut, semua berkembang biak dengan pesannya. Okey, dari dunia yang panas, perjalanan kita terus ke babak seterusnya. Kita masuk zaman Pleiocene. Di sinilah suhu dunia mula turun dan iklim planet kita mula berubah secara mendadak. Jadi dalam zaman Pleiocene ni, lebih kurang 5.3 hingga 2.6 juta tahun lepas, penyejukan global betul-betul bermula. Bila dunia jadi makin sejuk dan kering, landscape pun berubah. Padang rumput dan sabana mula terbentang luas. Tapi ada satu peristiwa yang sangat besar berlaku, terbentuknya Jambatan Darat Panama. Ini bukan setakat sambungkan Amerika Utara dan Selatan, membolehkan haiwan berhijrah tau. Lebih penting lagi, ia ubah terus arus lautan sedunia. Perubahan ini dipercayai antara punca utama yang mempercepatkan lagi proses penyejukan planet kita. Dan hebatnya, keajaiban alam macam Grand Canyon pun mula terbentuk pada zaman ini. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke kemuncak cerita kita, zaman Pleistocene. Inilah dia zaman glasier teragung. Bila orang sebut zaman air batu, inilah zaman yang selalunya muncul dalam kepala kita. Satu dunia yang dilitupi ais. Dan cuba tengok nombor ni. 11. Apa maksudnya? Maksudnya, dalam zaman Pleistocene ni saja, bumi kita lalui sekurang-kurangnya 11 sekitaran glasier yang besar. Bayangkan, planet kita ni sekejap beku, sekejap cair, ulang-alik macam tu. Ini tunjukkan betapa tak stabilnya iklim dunia pada masa tu. Zaman ni juga sangat-sangat penting untuk kita sebagai manusia. Sebab inilah masanya nenek moyang kita mula belajar sesuatu yang mengubah segalanya. Cara untuk hasilkan dan gunakan api. Dengan dunia yang sentiasa berubah, mereka juga mula bergerak. Salah satu pengijrahan terbesar adalah bila manusia sampai ke Australia dari Asia Tenggara dengan menyeberangi jambatan darat gergasi yang kita panggil pentas Sunda. Dan yang menariknya, banyak haiwan dari zaman ni sebenarnya masih ada lagi sampai sekarang. Selepas berjuta-juta tahun dalam kesejukan, akhirnya zaman beku yang hebat tu berakhir. Lapisan ais gergasi mulai cair dan berundur. Dan dari situ, lahirlah dunia baharu kita. Kita masuk ke era kita sekarang. Zaman Holocene. Inilah fajar ataupun permulaan kepada tamadun manusia. Dan perubahan ni memang sangat ketara. Cuba kita tengok perbezaan ni. Semasa zaman Pleistocene, hidup kita ni cuma untuk satu benda. Terus hidup. Kita jadi pemburu, sentiasa berpindah randah. Tapi bila masuk zaman Holocene, dengan iklim yang lebih stabil dan panas, semuanya berubah. Kita mula jadi petani, bina pendapatan tetap, fokus kita beralih dari sekadar terus hidup kepada membina tamadun. Inilah titik tolaknya. Bila iklim dah stabil, kemajuan manusia berlaku dengan sangat pantas macam satu letusan. Semuanya bermula dengan pertanian. Bila kita dah boleh tanam makanan sendiri, kita tak perlu lagi berpindah randah. Dari situ lahir pula ciptaan-ciptaan hebat lain. Kita cipta roda, kita cipta sistem tulisan macam kuniform ni. Akhirnya, kita berjaya bina tamadun yang lengkap, ada sistem pendidikan, ada undang-undang. Semuanya dalam masa yang agak singkat kalau nak dibandingkan dengan zaman sebelumnya.
Jadi, selepas kita lalui semua zaman ni, mesti ada yang tertanya-tanya kan? Kenapa semua ni penting? Kenapa kita kena tahu pasal zaman air batu? Sebenarnya, jawapannya sangat penting untuk kita hari ini. Sebab dengan faham macam mana iklim bumi berubah secara besar-besaran dulu, kita dapat petunjuk penting tentang cara planet kita berfungsi, cara kitaran semula jadinya berjalan. Dan macam mana kita tahu semua ni? Ada seorang saintis hebat dari Serbia, namanya Milutin Milankovic. Dialah yang berjaya pecahkan kod di sebalik kitaran zaman air batu ni. Teorinya tu, sampai sekarang, jadi kunci untuk kita faham apa punca sebenar semua ni berlaku. Konsep asas teori ini sebenarnya mudah je, tapi sangat bijak. Begini, orbit bumi keliling matahari ni bukan bulat sempurna. Ia ada masanya jadi lebih bujur, ada masanya lebih bulat. Perubahan ni berlaku dalam kitaran puluh ribu tahun. Jadi, bila orbit kita bawa bumi dekat sikit dengan matahari, kita dapat lebih banyak haba. Suhu pun panas dan ais mula cair. Bila orbit bawa kita jauh sikit, suhu jadi sejuk. Kitaran inilah macam satu tarian antara bumi dan matahari yang menjadi enjin utama kepada zaman ais batu. Jadi faham pasal sejarah bumi ini bukan setakat untuk pengetahuan am tau. Ia sebenarnya satu peringatan yang sangat penting untuk kita. Bila kita faham macam mana rapuhnya keseimbangan iklim planet kita, ia sepatutnya mendorong kita untuk lebih sayangkan alam sekitar. Untuk jaga rumah kita ni demi masa depan kita semua. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir, soalan yang agak besar. Kalau ikut kitaran semula jadi bumi, zaman air batu yang seterusnya mungkin akan datang lagi. Mungkin dalam beribu-ribu tahun akan datang. Tapi, dengan apa yang kita, manusia, sedang buat pada planet ni sekarang, dengan pemanasan global, persoalannya ialah, adakah kita dah ganggu kitaran purba ni sampai ia takkan kembali lagi, ataupun kita dah cipta satu masalah yang lebih teruk. Ini sesuatu yang patut kita fikirkan bersama. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kupasan kali ini.